Di episod Landscation kali ini, kita akan bawa korang pusing-pusing KL dan Selangor untuk cari tempat yang confirm boleh cure stres korang. Hai guys, kembali lagi kita bersama Landscation. So hari ni saya Luqman Al-Hadi, host anda yang pertama, dan saya host anda yang kedua, Muhammad Rafiq Nafis. Korang boleh panggil aku Rafiq. So Rafiq, hari ni kita nak pergi mana Rafiq? So, kita ada 3 tempat yang kita nak pergi. Tapi tempat pertama kita yang kita ada berada sekarang ni adalah Puteri di Rimba Cafe. Yes. So guys, tempat dia dalam sikit. So, jom. Mula-mula kita orang ke Puteri di Rimba, dekat Melawati. Kawasan dia betul-betul hujung KL. And vibe kampung dia lain macam. Kalau korang nak tahu, sebelah kafe ni kan ada hutan simpan. Kena bayar sikit lah nak masuk, tapi view dia memang berbaloi. And fun fact, ni antara Green Lung paling dekat dengan pusat bandar KL. Yang paling best sekali, korang boleh mandi dekat sungai ni. Dari nature, jom kita balik ke modern world di kampus. Masuk je sini, terus boleh nampak struktur bangunan sangat menarik. Desain dia sangat minimalis. Apa tu? Kau nak tahu tak ni jalan siapa? Ni jalan Bapak. Kita pun dah penat healing, perut pun dah lapar, and kita orang jumpa budak kedai yang lawa gila ni. Siap ada arcade machine dekat luar tu. Lagu yang diorang pasang pun trendy tau. Harga dia keras sikit lah, tapi kalau orang tengok portion dia, memang worth it. Kalau korang datang sini, memang korang kena cuba menu-menu dia. Memang sedap sangat. Last stop, kita akan ke Petaling Jaya, Eternal Vinyl Cafe dekat Sea Park. Untuk masuk dekat sini, korang just kena bayar RM20 untuk 90 minit tau. And korang kena order sekurang-kurangnya 1 menu. Dah settle bayar, apa lagi? Jom pilih lagu. Korang nak tahu fun fact tak? Dekat sini kan ada banyak vinyl dari berbagai era. Bukan era Fazira tau. Koleksi vinyl diorang memang estetik. Pastry dia, icing on the cake bro. Ambil piring hitam pun ada cara dia. Kepada first timer kat luar sana, korang jangan risau. Sebab apa? Dekat sini memang dah sediakan QR code untuk ajar cara guna vinyl machine ni. Bila fikir balik, kita tak perlu pun lari masuk hutan untuk cari ketenangan. Sebab dekat tengah bandar yang bising ni pun, ketenangan tu mesti ada. Kalau kita tahu macam mana nak cari. So guys, kita dah habis guys. See you guys in the next video.